Mika Signature kembali lagi dengan Iftar Ramadan. Tahun ni kita meningkatkan kapasiti kita kepada 1,000 packs dalam satu masa, memandangkan tahun lepas kita mendapat sambutan yang sangat luar biasa lah. Jadi untuk segi harga masih lagi golongan rakyat marhaen kita masih mampu lagi untuk menikmati orang kata spend masa bersama dengan keluarga untuk makan di Iftar Ramadan dengan kami lagi. Menu kita masih lagi kita kekalkan konsep Malay cuisine, tapi cuma tahun ni kita bawa konsep Morocco tu. Jadi menu tetap menu lokal lah. Jadi kita ada tambahan-tambahan stall. Jadi dengan pembayaran 49-90 tu style hotel lagi lah, quality hotel. Walaupun kita ni restoran, itu yang orang rasa puas hati. Bala bayar kita ada stall-stall yang live stall pasal masakan panas-panas tu sendiri. Siapa saja yang datang berkunjung berbuka puasa di Mika Signature ni layak untuk dapat peluang untuk pergi umrah, peluang untuk pergi Bali, peluang untuk pergi Singapura dan tiga-tiga percutian yang kita bagi lah. Datang buka puasa kat sini, nanti dapat tiket tu koyak masuk dalam. Nanti kita umum hari terakhir, tengok adalah live. Ataupun boleh datang juga hari terakhir, kita akan announce kan lah waktu lepas berbuka tu. Untuk orang-orang Ipoh Perak khususnya, jemput datang ke Mika Signature. Sebab apa? Dengan bayaran kurang daripada RM50 boleh dapat nikmati pelbagai makanan. Ada live stall, mana ada main item depan, lepas tu ada parking yang luas, surau yang luas. So facilities untuk OKU pun mesra OKU. Lepas tu kita banyak tempat yang untuk OOTD bergambar. Jadi kalau nak buat keluarga besar untuk datang makan dalam satu masa, kita mampu untuk tampung packs tu. Hai semua, pada orang yang Ipoh tak tahu nak berbuka dekat mana? Mes sini berbuka dekat Mika Signature dengan harga RM49.90 untuk dewasa, RM45.90 untuk OKU dan warga emas, RM39.90 untuk kanak-kanak. Berbaloi kan? Di bulan Ramadan ini jangan lupa singgah ke Mika Signature.